Tun, Tun Mahathir, Sudahlah Tun. Sampai bila Tun nak buat kacau dalam negara ni Tun? Kenyataan Tun baru-baru ni, Tun kata kerajaan Madani menggadaikan kedaulatan negara. Tak betul Tun. Tun sebagai seorang negarawan, takkanlah Tun percaya hanya kerana kita sign perjanjian itu kita dah gadaikan kedaulatan negara ni Tun. Perjanjian tu Tun tak melibatkan sebarang penyerahan kuasa, apatah lagi nak gadai kedaulatan maruah negara kita ni Tun. Itu hanyalah perjanjian kerjasama strategik perdagangan dua hala yang kita buat dengan Amerika, melibatkan pemindahan teknologi, pelaburan hijau, peluang pekerjaan bernilai tinggi kepada seluruh rakyat Malaysia Tun. Tuduhan yang Tun buat ni, Tun sebut Malaysia ini kena paksa beli. Kita dipaksa untuk beli barangan Amerika bernilai 100 ni